Ketegangan politik berasaskan perkauman. Stereotaip antara kaum mempengaruhi percaturan politik sehingga mewujudkan persaingan tidak sihat dan elemen etnosentrisme dalam pemikiran masyarakat. Situasi ini menghalang pembentukan kesatuan politik yang seimbang apabila tiada kesetaraan dalam kekuatan budaya, wilayah dan ekonomi. Ketidakstabilan politik dan pertukaran kerajaan. Selepas pilihan raya umum ke-14 pada tahun 2018, keadaan politik yang sering berubah serta kesiasatan terhadap ahli politik telah menyebabkan keyakinan terhadap kerajaan merosot. Ketidakstabilan ini menjejaskan ekonomi kerana keputusan yang tidak menempati keperluan semasa boleh mengakibatkan krisis ekonomi dan kejatuhan nilai mata wang. Sikap prejudis, rasisme dan salah faham. Perbezaan adat, budaya dan kepercayaan yang tidak dipahami dengan baik sering dimanipulasi hingga membawa kepada diskriminasi dan pengasingan sosial. Malah, isu seperti kekeliruan status halal serta penyebaran mitos budaya mempercepatkan polarisasi apabila masyarakat mula mengelompokkan diri mengikut kaum masing-masing. Pengasingan sosial dan polarisasi komuniti. Corak penempatan yang memisahkan orang Melayu di kampung, orang Cina di bandar dan orang India di estet telah mengurangkan interaksi sehingga menjejaskan integrasi nasional. Pengasingan sosial yang berterusan ini menjadi masalah struktural apabila masyarakat lebih selesa berkomunikasi dalam kelompok etnik sendiri.